Sekarang ini kita menghadapi krisis ekonomi. Krisis ekonomi bukan letaan kita, walaupun saya lihat kadang-kadang jeritan pembangkang itu kecam kita. Ini saudara, laporan terakhir minggu lalu oleh Bank Negara Malaysia. Prestasi ekonomi kita itu meningkat lebih baik dari yang kita unjurkan. Pertumbuhannya, pelaburannya, inflasinya, ya, itu semua jauh lebih baik daripada unjuran kita. Bila? Bulan lalu. Sekonyong-konyong tiba peperangan akibat serangan Zionis Israel yang zalim ke atas negara Islam Iran, disokong oleh Amerika Syarikat. Seluruh dunia digemparkan dengan krisis. Bukan saja krisis minyak dan gas, krisis ekonomi. Bukan saja isu Selat Hormuz, tetapi seluruh pengeluaran minyak itu terjejas. Dan kita doa mudah-mudahan kita dapat selesaikan masalah ini, kerana dia ada kaitan secara langsung dengan kedudukan ekonomi negara ini. Kalau berlarutan, kita terpaksa membuat kajian-kajian baru. Unjuran pertumbuhan kita, projek-projek besar, semua harus dikaji semula. Setakat ini kita masih bertahan. Kita mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara, Majlis Keselamatan Negara, ya, jawatankuasa khas yang dipengurusi oleh Tan Sri Hassan Marakan yang dulu pengurusi CEO Presiden Petronas, untuk membantu saya di pejabat. Ya. Menteri-menteri semua terpaksa bertungkus lumus betulkan keadaan.